Kalau dah Vario masuk kat bengkel aku, korang pun faham lah apa masalah ni. Cuba teka. Lambat lah korang. So hari ni ada kes sejak motor Vario 150 datang ke bengkel. Nak dijadikan cerita, owner ni datang tunda dengan kawan dia. Lepas tolak pakai kaki je tau, datang dekat bengkel. So hari ni dah hantar dekat Dana Garage TTDI Kajang yang banyak fokus untuk buat motor skuter yang banyak hantar dekat sini. So nak dijadikan cerita, motor ni waktu owner bawa tengah highway, tiba-tiba motor dia bunyi piak. Motor terus tak boleh hidup dekat tepi jalan. Tapi sebelum tu lagi, owner ni cakap motor dia yang pada keluar start putih. Korang pun mesti dah boleh agak apa masalah motor ni. Jadi macam biasa aku rembat je turbo random dah budak aku. Tapi kali ni punya turbo saya ada kata-kata hikmah penuh dekat turbo. Apa ni? Dalam dunia tak ada yang mudah. Kalau semua mudah nanti tiada yang bersyukur. Anjay kelas. Tiba aku baru nak sentak. Pelik-pelik je korang ni. Tapi tak apa, try dulu start motor ni. Tapi sekali aku start, seram betul bunyi dia. Tak berani aku nak start lagi. Bila budak aku borak dengan owner, rupanya owner ni bila last tukar minyak hitam, dia kata last tukar minyak hitam bulan 11. Sekarang bulan 11, sekarang dah bulan 1. Kau boleh imagine dah berapa bulan lah. Tapi tak apa, dulu kita try dulu buka minyak hitam dia. Sekali aku buka, kosong, angin tak ada keluar langsung minyak hitam. Aku terkejut, aku serius lah, tak ada langsung. Tapi bila aku tanya budak aku, rupanya semalam dia dah buka awal dah. Tapi minyak hitam memang keluar banyak ni. Yang dia dah sengaja buka depan owner, nak tunjuk depan owner. Tapi ada bagus juga bila buat macam tu. So macam biasalah, nak tak nak kena tarik enjin ni lah. Aku dah tahu lah ini apa masalah. So kita buka inner tengah dulu, and then kita letak dalam satu bakul. Kalau kau perasan, ini bakul ni semua untuk cover set. Tapi barangkali kaki aku sakit, baru lepas main kaki, aku tarik bakul ni letak betul-betul sebelah motor. So senang kerja aku, nak tak payah nak kena jalan jauh. Jadi skuter ni kau tahulah, benda pertama kena buat apa? Kena cabut seat dia dulu lah. Tapi masalah macam-macam ada dalam seat motor owner ni, dengan cordless, dengan bateri apa semua. Wih, bagus lah owner ni. Aku rasa owner ni memang suka overhaul motor tengah jalan kot. Aku tak tahulah. Jadi macam biasa, kita cabut je berapa skru yang ada. Vario ni best sikit dia nak buka compare dengan ADV. Sebab apa? Vario ni mudah je, tak banyak skru. Ada buka seat, kita letak dalam bekas khas dia. Lepas tu tak nak barang dia akan hilang apa semualah nantilah. And then dah buka apa semua. Benda pertama aku cabut ialah bahagian total body dia lah. And then dah dapat cabut segala hose dia. And then barulah kita start. Tapi boleh penting kau cabut dulu lah coil magnet dia lah. So untuk senang kerja kita, sangkut coil magnet dia ke depan ni, baru kita boleh tarik enjin ni keluar. Jadi nak cabut coil magnet, memang kau kena cabut dia punya exhaust lah. So lepas cabut exhaust, kita letak tape, letak marking nombor plate ni. Sebab apa? Takut tertukar. Ini kita sangkut tempah. Sebab apa? Takut tertukar dengan exhaust motor-motor yang lain. Kau pisang lah. Nanti bila nak pasang, nanti pening kepala. Lepas dah cabut exhaust, macam biasalah, radiator part yang paling penting jugalah kalau nak cabut enjin ni. Tapi lepas dah cabut, make sure kau letak nombor plate, and then sangkut tempah. Sebab apa? Radiator ni sirip dia sensitif. Sekali kena jatuh barang, terjatuh sikit, kemek terus sirip. So masalah pula ke, takut bocor dah, lain-lain lagi lah. So dah settle, kita cabut semua. Yang paling penting coil magnet, and then kita dah boleh tarik enjin keluar. Ini part yang aku nak tunjuk kat korang. Jadi enjin ni kita dah cabut. So kita tarik tempah khas lah, kita asingkan lah. Tapi biasa kalau enjin, aku akan letak bekas khas lain. Sebab apa? Aku tak suka campur bekas skru, bekas barang bahagian part lain, and then bahagian enjin aku akan letak bekas yang berbeza. So senang kerja, dah lebih kemas. So macam biasa, benda pertama kita buka ialah bahagian water pump Vario ni. Water pump Vario ni ada 4 sensitif kau kena jaga. Pertama bahagian water pump, bahagian hose thermostat kau kena jaga. Sebab apa? Biasa kes senang patah. Jadi lepas cabut thermostat, kita cabut water pump dia pula. So lepas cabut water pump, kita cabut bahagian cover head dia pula. Lepas cabut ke head, baru kita nak buka dia punya timing chain. Tapi kau sendiri tengok lah, aku first time jumpa head warna emas. Aku tipu je dah banyak kali dah aku jumpa. So kalau warna emas ni kau tahu dah, maksudnya motor ni memang overheat, minyak hitam kurang. So normal akan jadi macam ni. Jadi inilah penentu dia. So lepas kita dah cabut, kita cabut bahagian head dulu lah, baru kita cabut blok. Kau tengok gasket head dia pun dah terbakar. So memang tak boleh buat apa, sebab ini sebabkan masalah overheat itu normal, gasket akan terbakar. And then kita cabut bahagian blok. Adakah blok dia calar, adakah rod dia goyang, ataupun blok dia motor tak perlu overhaul, selamat. So kita tengok dulu lah. Wow, ini blok warna emas juga. Keperasan blok dia pun calar, tak boleh nak buat apa. Yang paling sedihnya, dia punya piston dah keras kejung dengan rod. Aku dah cuba paksa lah, tolak, paksa buka pin piston, tapi still tak boleh. Sampai level aku dah ketuk pun tak boleh. So aku tak boleh nak push lebih lagi. Sebab apa? Takut rod pula yang bengkok lah nanti. So memang tak boleh nak buat apa lah. Piston dah terlampau makan. Jadi tu kes motor ni kita nak buka, kita dah sangkut dengan piston, tak boleh nak buat apa. Dah kejung dah. Kalau owner proceed, baru kita proceed. So macam biasa, kita nak kena contact owner, update dulu apa masalah motor dia terjadi. Itu tak dah motor biasa, boleh hantar ke mana-mana. Ini kita dah update, owner pun dah inform. Untuk skuter pun korang boleh hantar ke Dana Garage TTDI. Baru kita proceed untuk nak buat. Apa boleh nak jalan selagi owner tak proceed. Itu memang SOP lah kan. So settle dah masalah motor ni. So untuk korang ada masalah motor, boleh hantar ke kita Dana Garage. Tak pun untuk masalah skuter, boleh hantar ke Dana Garage TTDI Kajang. So untuk pun hantar korang, so apa-apa boleh PM je kita dulu.